Empat pelajar Malaysia yang sedang melanjutkan pengajian di Universiti Mut'ah Jordan cedera selepas terbabit dalam nahas jalan raya di negara berkenaan kemarin. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Hadid berkata, dua daripada pelajar berkenaan adalah dari Johor. Katanya, mereka adalah pelajar tahun pertama pengajian fiqh wa usul di universiti berkenaan. Saya mendapat maklumat daripada Etes Pendidikan Johor di Kedutaan Mersey bahawa 4 pelajar Malaysia dengan 2 daripadanya berasal dari Johor mengalami kemalangan di Jordan. 2 lagi pelajar yang terbabit dalam kemalangan jalan raya itu berasal dari Selangor dan wilayah Persekutuan. 2 pelajar Johor yang terbabit kemalangan itu ialah Muhammad Zakwan Azhar Masjudin dan Muhammad Ilham Zulkarnain. Mengulas lanjut, Muhammad Farid berkata, kedua-dua pelajar Johor serta seorang lagi pelajar dari Selangor kini dilaporkan dalam keadaan stabil. Bagaimanapun, seorang pelajar yang berasal dari wilayah Persekutuan masih dirawat di ICU di sebuah hospital di Jordan.